baru-baru ni dilaporkan yang mana ringgit Malaysia terus dilaporkan naik dekat mata wang dunia. Pertama, modal asing mula masuk balik dekat pasaran Malaysia. Pelabur-pelabur global yang ada dekat luar sana mula buka mata balik dan mula melabur balik dekat Malaysia dan secara tak langsung membuatkan ringgit Malaysia lebih stabil. Bila demand naik, secara automatik ringgit naik. Kedua bank negara kekalkan dasar steady dan pelabur di luar sana suka negara yang predictable. Dan Malaysia dah bagi exactly stability dan menunjukkan yang mana stronger of the ringgit. Ketiga, platform ekspor Malaysia, harga sawit naik, LNG mantap dan permintaan dekat luar sana semakin tinggi. Keempat, advantage yang mana kita dapat sekarang ni, USD dah semakin melemah. Malaysia jadi salah satu negara dalam Asia sebab tu ringgit Malaysia terus naik. Dan sistem ekonomi kita semakin baik. Perniagaan sekarang ni banyak yang dah expand, rakyat mula belanja, industri banyak yang dah pulih. Dan sebabkan benda ni telah menarik lebih ramai pelabur luar. Kesimpulannya sekarang ni, ringgit Malaysia terus naik bukan sebab nasib, tapi ini sebab kerja keras kita, keyakinan kita dan paling penting, Malaysia boleh. Assalamualaikum, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam sultan. Assalamualaikum.